Nama pendeknya qili, nama panjangnya waqfun aula. Maksudnya apa? Berhenti. Berhentikan bacaan kita lebih utama. Yatafakkaru. Berhenti lebih utama. Kalau kita nak sambung pun tak jadi masalah. Yatafakkaru ma bisahibihim. Okey? Nak sambung tak jadi masalah. Cuma kalau kita berhenti lebih utama. Itulah dia wakaf qaf lam ya, wakaf qili, waqfun aula. Wakaf qaf lam ya ini dia diletakkan di bawah wakaf tam. Dia diletakkan di bawah wakaf tam. Apa makna tam? Tam ini maksudnya sempurna. Apa yang sempurna? Yang sempurna itu adalah ayat yang kita baca ini, tuan-tuan dan puan-puan. Baca. Sampailah kita berjumpa dengan tanda wakaf qaf lam ya ini. Sampai di sini maknanya ayat ini sempurna dah dia punya maksud untuk kita nak mewakafkan bacaan kita di sini. Faham tak lagi? Waalaikumsalam.